Halo guys, Assalamualaikum, selamat petang semua. Oke, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi cara buat mihun sup daging. Sedap, simple. Ini resepi untuk meniaga. Kita meniaga ikut resepi ni tau. Oke, tengok bahan-bahan sini. Kan kita ada mihun kita dah celur guys. Dah celur dengan air panas. Kemudian ada daging. Dekat sini sayur, batang sup, ada kubis, bunga kubis, carrot, tomato, cili padi, telur. Yang paling penting, korang kena ada air rebusan daging. Okey, sekarang jom kita mula nak air rebusan daging masuk dalam. Masukkan sayur yang keras dulu. Kubis, carrot, batang sup ataupun seledri. Masuk dulu bahan-bahan yang keras ni. Untuk perasa guys, sedikit ajinomoto, sedikit gula, sedikit garam, kemudian sos tiram, cap sotong sikit, kemudian air limau. Kemudian kita masukkan sedikit minyak bawang putih guys. Kita masuk dalam. Rapi kejap. Daging, cili padi dengan dengan tomato, biji telur. Telur yang kita dah basuh. Okey, masuk dalam. Okey guys, apabila dah nak masak baru kita masukkan ni lada putih lada putih. Kemudian kita gaul sekejap. Ni bau dia sedap ni. Sekali kita masukkan sayur hijau. Apa ni? Sawi. Okey, sekejap lagi kita tunggu masak, kemudian baru kita angkat. Mihun sup daging kita dah siap guys. Mantap. Okey guys, air sekali baru kita tabur ada bawang dengan bawang goreng. Berasa pabu. Mihun sup daging kita. Ada telur, ada sayur, ada daging, semua ada. Inilah dia, mihun sup daging. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Ini saya punya tahu, saya makan sendiri. Nanti korang ingat bagi customer ke apa ke kan. Selamat mencuba. Siapa-siapa nak mencuba kat rumah, nak meniaga ke boleh, saya halalkan. Okey. Korang cuba, jangan lupa, yang paling penting korang follow untuk dapatkan resepi-resepi terbaru kita guys. Okey, mau mencuba. Bye bye. Assalamualaikum.